Apabila September menjelma, taman anda seakan-akan mula lena. Warna-warna musim panas perlahan-lahan digantikan dengan rona keemasan musim luruh. Dan secara tidak sedar, tangan kita mula mencapai gunting pangkas untuk mengemasnya. Terutama apabila anda melihat pokok hydrangea yang rimbun. Terlintas di fikiran, jika saya pangkas sekarang, tahun depan pasti ia akan mekar lebih indah. Keinginan inilah yang boleh menjadi kesilapan besar. Hari ini kita akan bincangkan perkara yang tidak boleh anda lakukan pada hydrangea anda di bulan September. Saya akan kongsikan satu kesilapan terbesar yang boleh menyebabkan anda kehilangan kesemua bunga anda pada tahun hadapan. Dan percayalah, anda akan terkejut betapa mudahnya ia, namun boleh membawa padah. Bulan September bagi hydrangea bukanlah penamat musimnya. Ia adalah permulaan persediaan untuk musim seterusnya. Pokok ini sudah tidak lagi menumpukan tenaga kepada pertumbuhan. Ia sedang membina asas untuk tumbuhnya bunga-bunga pada musim akan datang dan bersiap sedia untuk tempoh dormansi musim sejuk yang panjang. Pada tempoh peralihan yang tenang, inilah kita sebagai pekebun ada membantunya untuk berkembang ataupun merosakkan segalanya hanya dengan satu pergerakan yang salah. Baiklah, tiba bulan September. Taman perlahan-lahan bertukar warnanya. Kemeriahan warna-warni musim panas yang ceria kini diganti dengan rona-rona musim luruh yang lebih tenang dan mendamaikan. Dan ketika anda bersiar-siar di kawasan taman anda, mata anda pasti terpandang padanya. Hydrangea kesayangan anda. Gugusan bunga-bunganya yang dahulu mekar dan indah kini sudah layu, warnanya pudar malah gelap dek hujan. Sejujurnya, ia nampak tidak terurus. Jadi, apa yang akan dilakukan oleh mana-mana pekebun yang berdedikasi dalam situasi begini? Tepat sekali. Tangan anda pasti akan terdorong untuk mencapai gunting pangkas. Terlintas di fikiran, mesti kemaskan, buang semua yang tak perlu, sediakan pokok untuk musim sejuk. Bantu ia. Nampak gayanya, itulah tindakan yang paling logik dan betul. Memotong gugusan bunga yang sudah tua dan layu itu, membentuk semula pokok agar kelihatan kemas. Pada saat inilah, dengan gunting pangkas di tangan, anda sebenarnya sedang berada di ambang melakukan kesilapan besar. Ini adalah perangkap. Perangkap bagi mereka yang gemar kesempurnaan, bagi pekebun yang penuh perhatian, yang inginkan yang terbaik untuk tanaman mereka. Anda yakin anda sedang membantu, padahal sebenarnya anda sedang bersiap sedia untuk melucutkan diri daripada menikmati keindahan bunga-bunga itu pada tahun hadapan. Bunyinya agak dramatik, percayalah, memang begitu keadaannya. Untuk memahami mengapa ini bukan sekadar kesilapan, tetapi sebuah malapetaka sebenar bagi taman bunga anda, anda perlu berundur selangkah dan bertanya pada diri sendiri satu soalan yang mudah, namun amat penting. Sebelum anda mencapai gunting pemangkas, ada satu soalan paling penting yang perlu anda jawab. Jenis hydrangea apakah yang saya tanam ini? Jangan terburu-buru menepisnya dengan berkata, merah, jambu atau biru. Apa bezanya? Bezanya sangat besar. Ia seperti membandingkan kucing dengan anjing. Kedua-duanya haiwan peliharaan, tetapi cara penjagaannya amat berbeza. Begitulah juga halnya dengan hydrangea. Mengapa ia begitu penting? Sebabnya mudah saja. Kerana dari jawapan soalan inilah segalanya bergantung. Termasuklah keseluruhan strategi penjagaan anda, terutamanya bab pemangkasan. Anda perlu tahu, dalam dunia hydrangea terdapat dua kategori utama, dua dunia yang berbeza dengan kaedah penjagaan yang sama sekali tidak sama.
dan jika anda cuba menerapkan kaedah dari satu dunia kepada jenis yang lain, pasti akan ada masalah besar. Kegagalan memahami fakta asas inilah yang sering menyebabkan pokok hydrangea yang cantik dan sihat hanya berdiri rimbun dengan daun hijau dari tahun ke tahun, tanpa pernah menghasilkan sekuntum bunga pun. Mari kita bongkar rahsia utama yang membezakan semua bunga hydrangea kepada dua kategori. Ia sangat mudah tetapi penting untuk kita fahami sekali dan untuk selamanya. Jadi, ada hydrangea yang berbunga pada pucuk tahun lepas. Ingat frasa ini baik-baik. Dan ada pula yang berbunga pada pucuk tahun semasa. Kedengaran agak saintifik dan mengelirukan. Jangan risau, saya akan jelaskan dengan cara paling mudah. Bayangkan apabila tiba musim bunga, sepohon pokok hydrangea mula hidup kembali. Satu jenis hydrangea akan berkata, "Baiklah, saya akan cepat-cepat tumbuhkan dahan-dahan hijau yang baru dan disitulah nanti bunga-bunga akan mekar pada musim panas." Inilah jenis yang berbunga pada pucuk tahun semasa. Manakala hydrangea jenis yang lain pula akan berfikir sedikit berbeza. Semua bunga saya akan muncul pada dahan-dahan yang sudah tumbuh sejak tahun lepas dan telah berjaya melewati musim sejuk. Ini yang dimaksudkan dengan berbunga pada pucuk tahun lepas. Di sinilah dalam perbezaan yang mudah ini tersembunyi kunci kepada seluruh penerangan kita hari ini. Ya, bintang utama drama kita, bunga Hortensia macrophyll hydrangea macrophylla. Saya yakin ramai di antara anda yang menanam bunga ini di taman masing-masing. Ya, bunga yang sama dengan jambangan bunga yang besar dan padat, yang boleh bertukar warna daripada merah jambu kepada biru bergantung pada keasidan tanah. Ia adalah ratu taman yang menawan, sentiasa menjadi tumpuan. Namun, bunga inilah yang paling cerewet dan merajuk apabila bercakap tentang pemangkasan. Sebanyak 99% kekecewaan pekebun adalah kerana bunga ini. Apabila mereka menanti dan terus menanti bunganya mekar, tetapi bunganya tetap tidak muncul. Bunga ini tidak memaafkan kesilapan. Dan kesilapan paling utama, paling teruk yang boleh anda lakukan adalah memangkasnya pada musim luruh. Mari kita fahami mengapa kesilapan ini boleh menjadi sangat fatal. Perkara paling utama yang perlu anda tahu tentang hydrangea berdaun besar adalah pokok ini tidak membentuk tunas bunga untuk tahun hadapan pada musim bunga seperti yang ramai sangka. Sebaliknya, proses ini berlaku sekarang, iaitu pada penghujung musim panas dan awal musim luruh, ketika musim berbunga untuk tahun ini sudah mula tamat. Di manakah tunas-tunas ini terbentuk? Nah, di sinilah letaknya hal yang paling menarik. Tunas-tunas halus yang sukar dikesan ini terbentuk pada dahan-dahan yang sama yang telah mengeluarkan bunga pada tahun ini. Biasanya, ia akan muncul di bahagian atas dahan tersebut. Seakan-akan pokok itu berkata, ranting ini telah bekerja keras dan nampak kuat. Jadi sudah pasti tahun hadapan ia akan menghasilkan banyak bunga lagi. Dan dengan itu, ia mula membuat persediaan. Proses ini berlaku secara senyap dan tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Namun, sebenarnya pada ketika inilah nasib keseluruhan bunga untuk tahun hadapan sedang ditentukan. Dalam situasi ini, anda penuh semangat dan keinginan untuk mencantikkan taman. Pada bulan September menghampiri pokok hydrangea berdaun besar dengan gunting pangkas di tangan. Anda lihat gugusan bunga yang sudah layu itu, lalu anda terfikir, eloknya saya potong dahan-dahan ni, biar pokok ni nampak kemas dan rata. Dan anda pun mula memangkas. Apa yang sebenarnya berlaku pada waktu itu? Anda bukan sekadar membuang bunga lama.
Dengan tangan anda sendiri, anda sebenarnya secara sistematik membuang semua bunga yang sepatutnya mekar di masa hadapan. Semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Setiap kali gunting pangkas anda bergerak, itu bermakna satu gugusan bunga yang indah pada bulan Julai tahun depan telah hilang. Anda fikir anda sedang melakukan pembersihan besar-besaran, tetapi hakikatnya anda sedang melakukan penghapusan total kepada semua potensi bunga di masa hadapan. Pokok itu sudah tentu akan terus hidup. Apabila tiba musim bunga, ia akan mengeluarkan pucuk-pucuk baru. Namun, ia tidak akan berbunga pada pucuk-pucuk itu kerana sifat semula jadinya adalah untuk berbunga pada dahan atau batang yang tumbuh pada tahun sebelumnya. Dan anda baru sahaja memusnahkannya. Kesilapan lazim yang kedua, yang sering dikaitkan dengan kesilapan pertama, ialah memotong gugusan bunga yang sudah habis mekar terlalu rendah. Baiklah, fikir tukang kebun itu. Saya tidak akan memotong pendek seluruh tangkai. Saya hanya akan buang kepala bunga yang layu itu supaya tidak mencacatkan pemandangan. Jadi, dia memotongnya bersama dengan beberapa helai daun teratas, kononnya untuk memastikan ia kelihatan lebih kemas. Nampak macam perkara remeh-temeh, kan? Ini juga satu kesilapan besar yang boleh membawa pada. Sedang di situlah, di ketiak-ketiak daun teratas itu, yang terlindung, kemas, tersembunyinya tunas-tunas bunga. Yang paling kuat, paling subur dan yang pertama akan mekar. Tunas-tunas inilah barisan hadapan untuk pembungaan seterusnya. Dengan membuang tunas-tunas ini, anda mungkin tidak memusnahkan semua bunga, tetapi anda pasti akan kehilangan gugusan bunga yang paling besar dan paling awal mekar. Memotong dengan cara yang betul, jika anda tidak sabar untuk melakukannya, adalah kerja yang memerlukan ketelitian tinggi, seperti kerja seni halus. Anda hanya perlu membuang bahagian bunga yang layu itu sahaja, meninggalkan tangkai dan semua daun padanya tanpa disentuh. Bagaimana pula dengan tunas panjang yang kelihatan kosong atau botak itu, yang tumbuh tahun ini tetapi langsung tidak berbunga? Ini sering berlaku, terutamanya pada pokok renek yang masih muda. Tunas-tunas ini menjulur keluar, kadang-kadang lebih tinggi daripada keseluruhan pokok itu sendiri, dan nampak seolah-olah tiada gunanya. Naluri tukang kebun yang ingin segalanya sempurna akan membisikkan, tunas-tunas ini hanyalah lebihan. Ia merosakkan bentuk pokok dan perlu dipotong sampai ke pangkalnya. Tolong, jangan lakukan itu. Ini bukan dahan yang sia-sia. Sebaliknya, inilah dana emas atau aset paling berharga anda. Ini adalah tunas-tunas yang sepanjang musim panas telah mengumpul kekuatan, mematangkan diri dan bersedia. Dan pada tunas-tunas inilah, khususnya di bahagian hujungnya, dengan kebarangkalian 99%, anda akan menyaksikan bunga yang paling mekar dan lebat pada musim akan datang. Biarkan sahaja tunas-tunas ini. Beri mereka peluang untuk mengharungi musim sejuk dengan tenang. Pada musim panas, mereka pasti akan membalas kesabaran dan kebijaksanaan anda dengan limpahan bunga yang indah. Mari kita bongkar satu mitos yang sangat popular tetapi amat berbahaya, yang mungkin ramai di antara anda pernah dengar dari jiran-jiran kebun atau baca di forum-forum dalam talian. Mitos itu berbunyi, kononnya semua pokok hydrangea perlu dipangkas habis-habisan pada musim luruh supaya ia berbunga lebih lebat pada musim bunga dan panas. Ini sama sekali tidak benar dan telah merosakkan banyak pokok hydrangea, daun besar yang indah. Nasihat ini mungkin berkesan untuk tanaman lain, contohnya bunga ros, tetapi menggunakannya pada semua jenis hydrangea tanpa mengira.
Ibarat merawat semua penyakit dengan satu jenis ubat, hasilnya pasti mengecewakan. Perlu diingat, pemangkasan drastik pada musim luruh untuk hydrangea daun besar bukanlah rangsangan untuk berbunga, tetapi sebaliknya, ia adalah pembatalan penuh pembungaan untuk sepanjang tahun berikutnya. Pasti akan ada pekebun berpengalaman yang berkata, tetapi kan ada hydrangea yang boleh dan perlu dipangkas pada musim luruh. Dan mereka sememangnya betul. Ya, memang ada. Inilah golongan kedua yang kita bincangkan di awal tadi. Ia termasuklah hydrangea jenis paniculata dan arborescens. Anda mudah mengenalinya. Bagi hydrangea jenis paniculat, jambak bunganya menyerupai piramid besar atau penyapu. Warnanya putih atau kehijauan pada mulanya dan menjelang musim luruh, ia sering kali bertukar menjadi merah jambu. Manakala bagi jenis arborescens, yang variety paling terkenalnya ialah Annabelle, jambak bunganya adalah berbola besar, berwarna putih atau krim. Bagi kedua-dua jenis ini, pemangkasan pada musim luruh bukan sahaja tidak memudaratkan, malah dalam beberapa aspek ia bermanfaat. Dan sekarang saya akan terangkan mengapa ia boleh dipangkas. Anda mungkin bertanya, apa bezanya dengan jenis hydrangea daun besar yang lebih sensitif itu? Jawapannya mudah. Ia berbunga pada pucuk-pucuk yang tumbuh pada tahun yang sama. Mari kita fahami sekali lagi apa maksudnya. Pada musim bunga, apabila pokok renek ini bangun dari dormansi musim sejuk, ia akan mula menumbuhkan ranting-ranting baru, muda dan hijau dengan aktif. Dan pada hujung pucuk-pucuk segar yang tumbuh pada tahun itu juga, menjelang pertengahan musim panas, gugusan bunga yang indah akan muncul. Nampak bezanya? Pokok ini tidak bergantung pada ranting-ranting dari tahun sebelumnya. Setiap tahun ia membina asas untuk proses pembungaan dari awal. Oleh itu, apabila anda memangkas hydrangea jenis paniculata atau arborescens smooth pada musim luruh, anda sama sekali tidak akan merosakkan bunga yang akan mekar pada masa hadapan. Anda cuma membuang ranting-ranting lama, sekaligus merangsang pertumbuhan pucuk-pucuk baru yang lebih kuat pada musim bunga. Jadi, apa lagi yang boleh kita lakukan untuk pokok hydrangea pada bulan September selain hanya mengagumi keindahannya? Daripada menggunakan gunting pangkas, lebih baik kita beralih kepada baja. Pada masa ini, apabila fasa pertumbuhan aktif pokok sudah berakhir, ia memerlukan sokongan nutrisi yang tepat untuk bersedia menghadapi musim tidak aktif yang panjang dan mencabar. Kini, pokok memerlukan kalium dan fosforus. Kedua-dua unsur ini adalah sahabat terbaik pokok hydrangea anda pada musim luruh. Ia tidak akan merangsang pertumbuhan daun atau tunas baharu yang hijau. Sebaliknya, ia berfungsi untuk menguatkan keseluruhan struktur pokok. Kalium membantu tunas menjadi matang, mengeras dan kuat supaya tidak mudah rosak oleh frost. Fosforus pula menguatkan sistem akar, manakala nitrogen ia adalah musuh utama pada ketika ini. Penggunaannya dilarang sama sekali. Baja nitrogen akan merangsang pertumbuhan tunas dan daun baharu yang lembut yang sama sekali tidak diperlukan sebelum tiba musim tidak aktif. Frost pertama akan memusnahkannya dan pokok akan membazirkan tenaga berharga begitu sahaja. Penyiraman juga perlu disesuaikan. Suhu yang lebih sejuk dan hujan pada bulan September mula menunjukkan kesannya. Tanah tidak lagi kering secepat musim panas. Jadi penyiraman perlu dikurangkan bagi mengelakkan akar reput. Penyiraman berlebihan pada musim luruh jauh lebih berbahaya berbanding sedikit kekeringan.
Sebelum menggunakan penyiram air, periksa dahulu tanah pada kedalaman beberapa sentimeter. Jika tanah terasa lembap, penyiraman pasti tidak diperlukan. Matlamat anda sekarang adalah untuk membantu tumbuhan memasuki tempoh rehatnya secara semula. Jadi, bukannya merangsangnya dengan air berlebihan, akar yang sihat dan tidak lembap berlebihan adalah kunci kepada kemandirian yang berjaya pada musim sejuk. Satu-satunya pemangkasan yang dibenarkan untuk semua jenis hydrangea pada bulan September adalah pemangkasan sanitari. Namun, penting untuk memahami apa sebenarnya pemangkasan ini. Ia bukan sekadar pemangkasan untuk kecantikan atau pembentukan perdu. Ia lebih kepada pertolongan cemas untuk tumbuhan. Dalam pemangkasan sanitari, anda hanya membuang ranting yang jelas patah akibat angin, pucuk yang menunjukkan tanda-tanda penyakit, atau ranting-ranting yang sangat nipis dan lemah. Ranting-ranting ini sememangnya tidak akan bertahan sepanjang musim sejuk dan hanya akan mengambil tenaga dari perdu. Anda sekadar menyingkirkan semua bahagian yang tidak berdaya hidup. Tetapi, ingatlah peraturan utama. Jangan sesekali memendekkan pucuk yang sihat dan kuat. Itu adalah larangan keras. Anda harus bertindak seperti seorang pakar bedah, membuang hanya bahagian yang memudaratkan tumbuhan tanpa menyentuh tisu yang sihat. Jangan lupa bersihkan semua daun kering yang gugur di bawah pokok renek anda. Ini bukan hanya tentang estetika. Daun-daun yang merepuk itu boleh menjadi tempat persembunyian sempurna untuk spora penyakit kulat dan pelbagai jenis serangga perosak sepanjang musim sejuk. Apabila tiba musim bunga dan cuaca mula menghangat, mereka akan menyerang tanaman anda yang sudah lemah selepas mengharungi musim sejuk. Begitu, memastikan kebersihan di bawah pokok renek pada musim luruh bukanlah satu pilihan, tetapi satu langkah penting dalam persediaan menghadapi musim sejuk serta kunci utama kepada kesihatan pokok hydrangea anda untuk musim tanam yang akan datang. Akhirnya, September adalah masa yang sesuai untuk mula merancang persiapan perlindungan musim sejuk. Memang masih awal untuk menyediakan perlindungan, tetapi inilah masa yang tepat untuk mula memikirkannya. Ini amat penting terutamanya bagi cantik manja kita, hydrangea berdaun besar. Ini pentingnya kita jaga dengan teliti daripada gunting pemangkas rapuh. Tidak terlalu takut dengan frost di bawah lapisan salji, tetapi lebih bimbang akan angin beku, pembentukan ais dan pencairan licik pada musim bunga yang kemudian diikuti dengan frost mengejut. Faktor-faktor inilah yang selalunya memusnahkan potensi bunganya pada masa hadapan. Oleh itu, sekarang adalah masa untuk merancang bagaimana anda akan melindunginya dan menyediakan bahan-bahan seperti dahan konifer, spunbond, lengkungan atau rangka kayu supaya apabila frost serius pertama tiba, anda sudah bersedia dan tidak perlu kelam kabut di sekitar kebun anda. Dan kini, saat yang paling penting, detik penentu. Fikirkan tentang ini. Nasib pokok hydrangea yang mekar indah diselubungi bunga pada bulan Julai tahun hadapan tidak ditentukan pada musim bunga. Ia ditentukan sekarang di taman yang hening pada bulan September ini dengan satu gerakan tangan anda. Pucuk-pucuk kecil yang tidak kelihatan itu sudah mengandungi seluruh program untuk pembungaan akan datang. Ia sangat rapuh. Apabila anda mengambil gunting pangkas dan memotong pucuk hydrangea berdaun besar pada musim luruh, anda bukan sekadar memendekkan dahan. Anda sebenarnya memadam masa depannya. Anda membatalkan pembungaan yang sangat anda nanti-nantikan.
Ini ibarat memadam fail dari komputer tanpa kemungkinan untuk mengembalikannya. Kesedaran akan fakta mudah inilah yang membezakan tukang kebun berpengalaman daripada seorang pemula. Jadi, mari kita buat kesimpulan. Peraturan utama untuk bulan September. Bagi hydrangea berdaun besar, jauhkan tangan anda dari gunting pangkas. Apa yang mereka perlukan hanyalah pembajaan yang betul, penyiraman sederhana dan persediaan untuk perlindungan. Manakala jenis Paniculata dan Arborescens boleh dipangkas, tetapi ramai tukang kebun memilih untuk melakukannya pada musim bunga. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Semoga tips ini dapat menyelamatkan hydrangea anda daripada pemangkasan yang tidak disengajakan dan menghadiahkan anda pembungaan yang menakjubkan pada tahun hadapan. Jika video ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas episod baharu. Dan kini, soalan untuk anda. Jenis hydrangea apakah yang tumbuh di taman anda? Dan jujurlah, pernahkah anda melakukan kesilapan besar ini dengan pemangkasan pada musim luruh? Kongsi pengalaman anda di ruangan komen. Mari kita belajar bersama.